Oh. Kecil, ni kecil. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Ni memang tak ikut spek Yang merah 1.5. Oh ni tengok ni. Boleh banding dengan yang ni. Yang ni 2.5 ni. Ni. Betul ni halu. Memang halu. Tu boleh banding. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dekat hari ni. Kita buat inspection dekat IM ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, alhamdulillah bersama saya lagi Madya Engineering. Okey tuan-tuan, hari ni kita akan buat inspection dekat rumah klien kita, iaitu seorang doktor. Rumah ni dia baru beli. Rumah ni dia kata berusia hampir 25 tahun lagi. Okay, 25 tahun dia baru beli. Jadi dia minta Madya Engineering untuk buat inspection, nak check wiring satu rumah. Kita akan check dan kita akan bagi suggestion lah apa yang perlu upgrade. Satu lagi, sebenarnya owner rumah dia tanya kita, dia nak upgrade rumah ni ke 3 phase. Jadi saya bagi tahu dia untuk saya tanya dia untuk apa nak upgrade tu. Jadi dia kata nak tambah 5 biji aircon 1 horsepower. Jadi bila kita kira, contoh 1 biji aircon 1 horsepower, kita kira paling maksimum 1 aircon 5M. Jadi kalau 5 kali 5 baru 25M. Untuk single phase TMB supply sebanyak 63M. Jadi kalau 63M tolak 25M, ada dalam lebih kurang dalam 40M lagi tak? 39M. Jadi bagi saya tak perlu lagi nak upgrade kepada 3 phase. Jadi supaya tidak membazir, jadi dia minta Madya Engineering datang untuk inspection dan tengok apa yang perlu di repair rumah ni. Okey, jadi kita akan ambil dulu barang kita. Okey. Kita tunggu barang kita. InsyaAllah untuk inspection ni dalam 2-3 jam juga. Jadi alhamdulillah owner rumah ni dia percaya kat kita. Dia agak penat sebab semalam dia simalam, jadi dia tinggal kat kita. InsyaAllah kita akan bagi report melalui video ni. InsyaAllah owner akan faham. Kita akan bagi detail. Alright, jika tuan-tuan ada masalah seperti ni juga, nak kami bantu, nak Madya Engineering bantu selesaikan masalah tuan-tuan, boleh contact kita. Alright. Okey tuan-tuan, sekarang ni kita akan check bahagian dalam dulu. Okey, jom ni. Ni kita akan check bahagian dalam dia. Okey, ni DB biasa dia tuan-tuan. DB biasa dia. Kalau kita test ni, yang ni okey. Ni kita check bahagian luar DB dulu. RCCB dia okey. Okey, dia pakai okey. Dia pakai main switch 32M. Okey, RCCB 40M. Sensitivity dia 100mA. Tuan-tuan tengok ni. Walaupun dah lama, tapi tengok brand ABB punya. Masih okey lagi tuan-tuan. Bila kita tekan tu tok, dia bunyi sedap lagi. Cuma je masalah dia pegang je. Masalah dia ni MCB dia tuan-tuan. Dah jam lah. Yang kata ketuk kuat dah, baru dia turun. Ni lah. Jam tuan-tuan.
Yang boleh duduk separuh tu. Semua jam semua jam tuan-tuan. Ini semua jam. Kita belum check wiring lagi. Kita check bahagian depan ni baru. Semua jam tuan-tuan. Yang ni memang kena tukar ni. Yang ni pada klien kita, yang ni memang kena tukar. Dah jam lah. Kita buka bahagian dalam. Ini memang kena upgrade ni. Okey, kalau tuan-tuan tengok kat sini, earding dia dah kagak teruk dah tuan-tuan. Ni kagak teruk dah. Lepas tu wayar breaker dia ni, tengok tu ada kesan putih-putih, kagak ada. Ini dah ada looping dah. Satu MCB ni, ni ada looping dua wire. Sepatutnya satu MCB hanya 1 liter aja. Ni pun ada looping dua. Ini pun ada looping. Ini pun ada looping. Yang ni kita tak check lagi kenapa dia potong. Ada satu wire lah dipotong kan. Banyak looping. Sebab kalau tuan-tuan tengok sendiri pun memang kecil. Rumah ni rumah 2 tingkat tuan-tuan. Rumah ni rumah 2 tingkat. Ni. Dia ada kat bawah dan tingkat atas. Tapi hanya ada 1 dB je. dB stock ni ya dB dia. Kecil ni je dB dia. Memang banyak looping. Okey, ni kita akan buka ni. Casing ni kita akan buka. Betul lagi buka casing ni. Kita tengok. Kita akan buka belakang lah, kita akan check. Ni dah ni. Kau boleh nak buka dia? Sekedar apa? Boleh? Buka ni ada macam okey tu ya. Kita akan buka, kita tengok wiring dia. Yang penambahan wiring dia dibuat macam mana. Buka je belakang dia. Tak apa. Ini kita akan buka balik. Kita akan tengok. Yang tu tak ada wayar bumi yang tu. Tak. 2 liter tu. Kalau tuan-tuan tengok kat ni, Live dengan neutral dia ambil. Wayar bumi tak ada. Kita bagi buka sampai atas ni. Kita buka belakang. Kita bongkar belakang. Sekejap. Jaga. Okey, lepas itu. Okey, buka sini pula lagi. Okey, kita tengok dia di mana. Tu buka situ. Ini rumah lama tu. Rumah dia tinggal lama dah. Ni dia buat pergi sini. Tengok pergi sini ke? Yang 1 liter ni. Bukan itu. Oh, 1 liter dia buat pergi situ. Okey. Ni. Kabel saya berapa ni? Macam 1.5 je. 25 tapi halus lah. Ni tuan-tuan, yang kabel yang asal ni. Ya, ada brand? Ada. Apa brand? Apa? Halus lah tuan-tuan kabel dia ni. Abang saya 1.5 kita yang atas.
Beza dengan atas tu. Mungkin. Mega ni 1.5 mega. Yang ni 2.5. Tak sama besar juga. Tak sama. Oh. Kecil, ni kecil. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Ni memang tak ikut spek Yang merah 1.5. Oh ni tengok ni. Boleh banding dengan yang ni. Yang ni 2.5 ni. Ni. Betul ni hala. Memang hala. Tu boleh banding. Yang biru pun 1.5 ke geng? Ni geng. Ni. Tu. Nampak tak beza dia? Kecil. Hijau pun 1.5 kok. Rasa dia buat yang ni dulu ni pasal casing di atas Baru dia tambah ni. Yang ni kita cuba buka ni, tengok dia pergi ke mana tu. Sampai sini. Yang ni buat apa dia? Ini dia switch untuk lampu ni. Apa dia buat ni pak? Okey, rumah asal tak ada lampu dapur. Kita bagi buka ni. Mungkin wayar dia asal dah rosak ke? Sebab ada 1 liter las dia potong dia. Okey. Faham. Ini kita apa nanti kita buka ini, kita tengok dia looping. Saya looping dua ni. Yang 1 liter dia ke sini. Okey, 1 liter. Kan 2 liter tu biar dia. Ni wayar dia potong tadi. Ada neutral dengan E je. Yang asal pun je. Wayar light dia potong. Dia masuk dia ni. Okey. Jadi ambil lah itu sikit. Dia ambil. Okey. Yang tadi 2 liter dia mari. Merah dengan biru. Jadi yang biru dia mari ke sini. Yang merah dia mari sini asal ni kan. Tapi ni memang tak boleh pakai ni, bahaya ni. Tak ada wiring. Buka sini kan. Ni. Icak tak apa, buka je. Pakai lepeh besar sikit. Tuan-tuan boleh tengok ni. Patutnya dia tak boleh buat macam ni Kalau tuan-tuan wiring rumah, jangan buat macam ni. Bahaya tuan-tuan. Tak ada wayar earthing. Hanya neutral dengan live je. Dia pakai earthing asal ke apa? Dia asal. Ni apa dia? Dia botol asal ni. Ada masalah tu. Ni memang ada masalah dah ni. Rumah ni memang ada masalah dah tuan-tuan. Ni tu yang asal punya. Ada wayar neutral dengan neutral dengan live dia, tapi dia ambil yang ni, dia pakai earthing asal. Jangan buka yang ni kan? Buka ni. Mungkin yang ni pun sama pasnya. Mak boleh tak ambil 3 orang lalu. Nak senang kerja ke? Jimat. Ya, tak nak tarik lagi. Sama ke? Tapi tu dia pakai neutral dengan ni. Dulu buka ni tengok. Tengok ni tengok ni dia pakai lagi neutral dengan live. Mungkin dia looping di tempat lain. Memang teruk wayar di rumah ni. Macam marpar ni. Sebabnya dah lama.
Memang teruk wayar rumah ni. Okey, alright. Kita tengok part lain dulu. Okey, tuan-tuan kalau tengok kat sini memang teruk ya tuan-tuan. Ni ada satu dia potong. Ada satu yang dia potong, yang lain ni dia looping. Ni pun longgar. Memang teruk lah wiring rumah ni. Ni kita cadang kat owner nanti yang dia wiring soket ni sampai ke dapur ni wiring baru semula. Sebab wiring pun tak ikut spek, dipakai kabel 1.5 je ni. Yang ni pakai 1.5 je. Yang ni wiring baru balik lah. Jadi 3 liter ni lah. 3 liter. Okay. Rumah pun dah, kuih pun dah teruk kan tuan-tuan. Ni sui lama. Kipas tak pusing kipas. Kipas pun tak pusing. Pusing lagi kipas dia. Ni kipas pusing lagi. Okey geng. Ambil soket tester. Cek plug-plug dia. Cek semua plug dulu. Plug dia yang ni ada ting. Kita test tekan. Trip. Okey. Yang ni soket ni. Suruh dia jam. Nak jam lah. Yang ni pun ada ding, tak ada masalah. Semua wiring dia lah tak ikut spek ni. Ni yang bawah tangga, wiring dia tak ikut spek. Ni kan? Yang ni pun tiga menyala. Trip. Okay, kita on balik. Ini bilik. Satu soket dia bilik. So just okey, nyala. Tiga nyala. Ni kalau nyala tu okey, ada ding tu. Okay, kita on balik. Mana ke? Dapur ke? Tak ada tekan button trik lah. Tengok nyala tak nyala ya. Kabel dia pun ni. Ada ding lah. Yang dapur ada ding. Dia pakai ding yang lama. Yang ni pun okey. Yang satu lagi tu. Nanti dia looping kan eh. Ni lama. Ni enggak dua liter. Cerah. Tak boleh hasil lah. Ya. Mana dia dah? Boleh. Ini suri mana ke? Kita buka luar. Ada. Tak boleh nak buka. Kunci yo. Kunci. Tak apa. Okey. Bahagian bawah. Kita cadang kat owner untuk lampu-lampu ni kita tukar baru semua. Pakai lampu LED.
Dan kipas pun, yang ni pun kita tukar baru. Yang ni dia bilik ni mungkin dia nak tambah kipas dengan aircon biasa Yang ni lampu. Ni pun ada lampu, kipas. Okey, jadi yang bawah settle. Okay, kita naik atas pula ya. Last sekali baru kita injek Last sekali baru kita injek. Okey, jom kita naik di tingkat atas. Okey, ni ruang tingkat atas. Soket dia okey, nyala. Cuma soket ni kita cadang tukar baru jugalah. Sebab bila soket lama, banyak soket yang lama, bila lama-lama dia akan jadi ada leakage. Jadi kita cadang tukar yang baru juga. Cabut ni. Ini dalam bilik master. Kita nyala juga. Okey. Satu tu kot, satu wayar yang potong satu. Ada masalah. Ini on. Okay, yang luar ni lampu dia masih hidup lagi. Yang ni switch dia, kita cadang tukar baru juga. Yang bilik air lampu dah mati dah, tak hidup dah. Okay, ni bilik depan tangga pula ni. Ini dalam. Kenapa buka gini? Yang berapa kat wayar ni? Dia buat two way ke? Nanti waktu win ni kita buka tengok apa kat wayar. Tapi sorak Ni jangan naik ni. Buka tengok. Ni mau buka tidak apa. Ini bilik depan tangga. Mana soket tester dia kan? Okay, kita test yang bilik depan tangga ni. Oh, ni pun ada wiring baru ke ni? Ha? Kecil ada. Ni remote ni. Ini soket yang dalam bilik depan tangga pun okey. Ada bawah. Lampu dalam bilik ni masih nyala lagi. Ini lampu tanda. Okey, ni bilik yang sebelah lagi. Oh, jam lah ni. Soket yang ni dah jam. Ni dah jam lah. Kita nak cek wiring dia. Soket dah jam tapi wiring dia masih okey lagi. Nanti kok dia menyala dah. Test button trip, okay, trip. Alright. Apa dia? Api. Tu Tadi ambil api dengan buka bawah je. Cim, tu dia ambil api gimana ni? Sorak tu gimana? Dia sorak air tu dia curi api, dia curi api sini.
Untuk pergi ke poin seterusnya. apa? Kita buka ni. Buka kat sini ni. Kita buka kat sini. Kau rasa tak? Ni buka kat sini, buka kat sini. Buka kat sini. Oh, ni wiring lain ni ambil. Lain. Wiring mana? Oh, ni wiring kat atas tu dia nampak dia. Tengok. Tu kan. Okey. Ni wiring kat atas siling tu nampak dia. Tu. Dia tak masuk paip pun. Okey, alright. Ni kita check detail lagi. Okey, kita dah buka yang ni. Okey. Yang ni, wayar ni di looping. Dia pergi ke atas siling ni. Dia mari sini atas siling ni. Dan kita jumpa dia buat pelak sini pula. Ni buat pelak atas ni. Nanti kita nak buka casing tu, kita nak confirmkan dia. Dia buat pelak atas ni. Mungkin dulu dia pasang aircon. Betul lah. Ni ada kesan lubang aircon punya ni. Ni. Aircon punya lubang. Ni. Jadi buat pelak situ. Kita tak tahu sebab apa dia ambil daripada bilik belakang tu. Padahal sini pun ada soket. Apa dia tak ambil daripada sini? Dia ambil daripada bilik belakang, naik atas siling, dia mari sini. Okey, macam bawa tangga bomba ni. Ni sini. Yang buka casing ni. Awak nak tengok wayar hok mari tu. Tu, kita mutar. Okey, tutup. Mereka tak putih ni. Tahu ni. Ya. Buka casing dia. Apa yang daripada sana ni? Okey, payah pun lawan tu. Ujung. Ujung tu payah. Oh, tengok. Sebabnya bumbung dia gini. Oh, bumbung dia tu dah. Dia tak tahu, tak pasti. Tak nak ada siling. Mungkin payah ambil sana. Oh, jadi dia ambil daripada. Nampak kalau sekali sini ada pelak. Oh, sini lagi payah tak ada siling. Okey. Jadi dia ambil dari bilik tu paling senang. Okey, alright. Kita dah jumpa dah. Okey. Kita dah test soket kita. Okey. Itu. Tiga-tiga nyala. Macam ni ambil video. Okey, alright. Ada tiga-tiga Okey. Okey, kalau kita tengok rumah ni, ya soket betul yang menyala, betul. Memang macam nyala, tapi wiring dia dah awak tengok dah agak kacau marbai jugaklah. Sebab dia campur memang dia kawan. Wiring lama. Dia wiring dia rumah ni rumah 2 tingkat. Jadi seeloknya paling kurang ada 2 dB. 1 dB bawah, 1 dB atas. Maksudnya semua wiring tingkat bawah pergi ke 1 dB tingkat bawah. Wiring tingkat atas dia pergi ke dB tingkat atas. Jadi apabila kita buat wiring macam tu, kabel akan tahan lama lagi. Sebab dia tahan panas, dia perjalanan jarak dia tak jauh. Jadi bila dia buat macam ni, lepas tu dia looping pula. Jadi sistem dia ni dah jadi tak bagus dah.
Nanti kita akan inject kabel dia tu. Yang kabel lama tu pun dah ada bocor dah tu. Tu dia buai tu kan. Nanti kita inject pula kabel tu. Okey, jadi itulah cadangan kita kepada owner jika nak rewiring ataupun jika owner nak untuk sementara waktu ni perlu upgrade DP dan wiring yang tak patut ni ada ni kita dismantle dan buat wiring tarik daripada DP. Itu yang paling cara terbaik lah untuk jimat lah untuk setakat ni. Lepas tu tukar switch. Lepas tu tukar switch lama ni, switch, lepas tu soket, lampu pakai yang LED, kipas pun tukar baru. Dan tu yang untuk sementara waktu lah, jika owner belum ada bajet untuk dibayar satu rumah. Okey, alhamdulillah. Okey, awak on dah tu. Okey. Okey, ni keadaan atas dia. Tu wayar dia. Wayar pergi ke bilik sana, ada wayar 3 orang tu daripada bilik. Tu ni. Mana? Ni wayar lama. Ada paip atas ni. Ada baik. Wayar lama. Cuma dalam dinding tak ada paip. Dinding tak ada paip. Dinding roket. Dalam dinding dia tak ada paip, atas siling je ada paip. Dia boleh jalan sana ke? Boleh. Yang tengok lalu dia macam mana kalau kita nak buat wiring aircon tu. Oh ni lalu kat atas ni. Ni apa lagi? Ni tu lah. Ni lalu hal lama dia lalu kat atas. Tu dah. Lalu dia. Okey. Tu ada wayar. Okey, ni lah pada siling dia. Oh, Boleh temu sampai bilik tu tak? Boleh, ada. Sekejap. Sini. Okey. Ni dalam bilik. Oh. Macam mana keadaan dia? Luah tinggi juga. Boleh masuk bilik tu. Boleh masuk buat kerja. Boleh. Ni tandah. Tu tandah bilik master bedroom. Oh yang ni dia tambah kat ni dia memang tak boleh pakai. Tak. Yang 3 orang dia. Yang 3 orang tu, 2 wiring dia. Ni perjalanan dia pergi ke bilik belakang. Pergi ke bilik belakang. Ke sana lah. Sudah. Itu macam tier ni. Tier gerak lah. Okey, ni kita tengok wiring yang asal punya. Kalau tuan-tuan boleh tengok kat sini semua tak ada pipe. Ada. Dia memang dulu-dulu dia buat kerja. Memang mari dari sini dulu. Mana lagi mari kita buka ke? Oh ni. Asal dulu memang dia mari dengan tak ada pipe. Ada. Dia dalam sini semua tak ada pipe. Ada atas siling kita naik ada pipe yang ni. Yang ni pun tak ada pipe kat mari. Asal tak ada pipe kan. Okey, sekarang ni kita akan inject balik. Kita akan check DC pula. Okey tuan-tuan. Okey, sekarang ni kita on semua MCB. Okey, yang ni kita tengok Okey, yang ni lampu kipas hidup. Yang bawah ni ini pun hidup kot tapi kelip-kelip. Okey, yang ni hidup. Okay, yang bilik air ni hidup, yang dapur pun hidup. Tapi bila kita off satu MCB ni semua mati ya tuan-tuan. Maksudnya dekat tingkat bawah ni satu MCB dia kontrol semua tingkat bawah ni. Okey. Yang tingkat atas pula
Okey, nanti kat atas pula kita on belakang. Okey. Okey, ni hidup. Okey. Ni pun hidup. Okey, ni hidup. Okey, yang ni hidup. Okey, yang ni hidup. Ni kipas kita on balik. Okey, kipas hidup. Lampu apa? Luar ni hidup. Okey. Okey, jadi kita akan off. Kita akan off 1 MCB pula. Light. Okay, kita ke off. Okay, yang ni, yang C6 6M. Kita off satu. Okay, kita tengok balik ke atas ni. Allah Akbar. Ha? Oh, atas ni pun satu MCB semua off. Tengok kan tuan-tuan, kita lalu balik. Yang ni mati dah. Yang ni pun mati dah. Yang ni pun mati dah. Yang ni tak nyala dah. Ni kipas pun dah mati dah. Lampu tak nyala dah. Yang ni pun tak nyala kok. Jadi kan satu liter tika atas kontrol satu floor. 1 liter tika bawah kontrol satu floor. Oh, bahaya ni rumah ni. Allah Akbar. Jadi kalau nak comel, maksudnya kita buat balik satu master bedroom, kita buat satu MCB dah. Lepas tu satu untuk bilik ni, satu MCB. Lepas tu untuk bilik ni kita buat satu MCB. Barulah kabel tahan lama, dia tahan lasak. Lepas tu insya-Allah senang kita nak maintenance. Kita nak buat kerja pun senang. Yang ni 1 liter 1 floor. Allah. Kalau satu rosak, 1 floor tak nyala. Ataupun 1 MCB 2 bilik ni. Boleh buat. 2 liter. Senang lah. Okey, beres-beres. Sebab tu lah tuan-tuan kena panggil kita buat inspection. Sebabnya kita buat detail macam ni tuan-tuan. Apa yang tak betul kita cerita, apa yang betul pun kita cerita. Kita akan tunjuk apa yang berlaku dalam rumah ni yang sebenarnya. Okey. Okey, sekarang kita akan cek soket pula. Yang ni, yang 16M ni. Yang lain kita off. Okey, ini tingkat atas punya. Kita tengok berapa banyak dia looping. Nisa ni. Ni, Nisa. Sama dengan Nisa. Ni dalam bilik ni lah. Sebab dia looping ni lah. Hal lain tak? Ni bilik ni? Dah. Cek dah. Oh, di sekali. Ni. Ni di sekali Maksudnya 1 liter sini. Atas ni 2 yang bilik tadi. 3. Dah kalau gitu baik ambil. Ambil daripada sini ke sini je. Tak guna yang jauh tu. Tak, mungkin dia tak check ke, tak apa. Okey, demo dah atas. Mari kita tengok MCB lain pula Yang kita duduk sini. Okey. Ni MCB yang kedua. Kita off yang ni. Yang ni si
Bawah ni. Okey, yang ni kan? Ada? Bukan. Ini? Bukan. Ini? Oh, okey, yang ni di looping yang bawah. Ni MCB yang ketiga. Okey. Ni di looping yang wayar merah. Okey, Nisa. Ni lagi. Sama lah. Lagi dah. Yalah. Dua. Ni. Okey, tahu lah. Maksudnya bilik ni atas 2 liter soket. Atas 2 liter soket. Ini bilik ni sekali dengan master bedroom 1 liter. Yang dekat ni bilik ni yang dekat dengan ruang tamu atas ni 2 liter. Okay, jadi beres. Kat atas tu je soket. Satu atas soket. Okay, jom. Kita cek bawah pula. Okay, tuan-tuan, sorry kita nak betul sikit yang tadi. Okay, ni yang lita lampu yang tingkat bawah. Okay, yang ni lita lampu tingkat atas. Okay, yang ni kalau tengok balik, ni 2 liter. Jadi kita dah cek semula 1 liter dia kontrol bermula daripada separuh ruang tamu ni, kontrol bahagian depan ni. Termasuk yang ni semua sekali dengan lampu pagar, sekali dengan ceiling ni. Okey, 1 liter lagi. Okey, 1 liter lagi dia kontrol bermula separuh ni, kontrol bilik ni, bilik air, sekali dengan dapur ni dia kontrol. Jadi kita dah betulkan balik lah. Okey, lepas tu untuk MCB yang nombor 2 ni dia kontrol 2 bilik tingkat atas. MCB yang nombor 3 ni dia kontrol ruang tamu tingkat atas dengan bilik yang sebelah kanan. Lepas tu dia looping dengan wayar untuk soket ke dapur. Ni dia looping ke dapur. Yang wayar warna merah. Wayar warna merah ke dapur. Yang ni lah. Dia looping. Dia ambil situ. Okey, lepas tu yang untuk soket yang lita warna yang ni, yang dekat sini ni, dia looping sini. Tu. Dia looping yang soket bawah juga. Bawah ni kita tak cek lagi. Nanti kita cek yang bawah ni. Okay, yang biru ni, yang di satu ni dia pergi ke soket ni, soket dapur ni. Dia buat macam tu. Yang ni kita tak tahu kenapa dia ambil juga yang asal punya, dia pakai juga. Tapi yang ni dia ada buang looping ni. Mungkin yang sebelah ni dia pergi sini. Tu. Okey, ni kita jumpa satu lagi benda baru. Kalau kita tengok dekat pelak ni, dia ada satu casing ni tingkat atas tuan-tuan. Okey, ni bila kita naik atas ceiling, ni wayar dia. Ni. Dia ada looping situ. Ni wayar dia. Ni. Wayar dia looping situ. Dia ambil api. Ni yang dia dah potong dah ni. Ni yang dah potong, dia ambil api situ dia. Ni. Ni wayar dia. Ni tengok bila kita tarik ni, nanti tertarik sekali. Oh, ni potong.
Oh, jadi dia buat turun wayar. Apa masalah? Mungkin pendek pun. Ni. Dia tengok ini apa kita. Oh, ni pendek. Pendek. Ya. Pendek you know. Oh, jadi api daripada sebelah ni Dia masuk. dia buat naik atas. Betul, dia buat naik atas. Jauh ini atas. Dia buat turun so. Tak turun. Kau ni nak asal juga. Oh, ni asal juga. Ya guna turun tu ada kira pun. Ha. Tambatan. Oh. Oh, hak asal dia ambil api sini juga ni. Nah. Jadi hak asal ni tapi yang buat ni tak apa. Dia turun. Okey. Kita buka ni nak tengok. Ini banyak. Oh, ni banyak ni. Oh, ni tuai je. Tuai tangga. Tangga. Jadi hak ni patutnya lah sikit je. Jadi banyak. Oh, lah itu jadi banyak. Okey, kita buka ni. Kita nak tunjuk lagi jelas lagi. Apa? Okey. Ni. Patutnya ada 2 je. Yang 3 orang ada. Ni yang tambah baru pula ni. Maksudnya ni yang tambah baru ni. Ni tambah baru. Dua hak asal tu. Sebab dia tingkat atas ni kan dia share belakang satu MCB ke. Jadi dia akan ambil api sini juga lah. Ni dia untuk masuk ke bilik sebelah. Ni yang tuai. Ni suih tuai. Lampu tangga. Ni lampu tangga. Oh, jadi lepas tu kita wiring dia dah macam marbar lagi ni. Okey, nampak agak tuan nampak jelas lah. Okey, sekarang kita kecek soket tester yang bahagian soket yang bahagian bawah. Yang untuk MCB yang ni. Okay, kita tengok dia kontrol yang mana. Dia tu 1 liter Okay. Okey, dia kontrol yang ni. Yang ni satu yang dekat ruang tamu. Yang dekat ruang tamu dia kontrol. Okey, kat luar ada dah soket. Kita tengok ni. Luar rumah ada tak soket? Ni tak juga. Ada. Okey. Satu je. Okey, kita akan tukar masuk litar yang satu lagi. Okey, next kita tukar yang litar satu lagi, MCB yang sama. Okey. Oh, ni yang ni. Oh ni. Ni. Kita cek yang dalam bilik tu. Ada ni tak? Oh, dua. Soket kita. Tu. Dua, dia looping 2. Okey. Dapur tak asal. Dapur tak. Oh, itu nak masuk. Okey. Next. Okey, next ni. Okey, kita tutup MCB ni. Jadi yang belum test lagi MCB yang ni. Okey, geng. Nyala? Tak nyala? Oh, okey, alright. Yang ni. Oh, ni kan dia? Tak nyala ke? Ya, betul. Ada ni MCB. Tak nyala berapa? Ni? Oh, biru. Dia litar biru.
Okey Kim, apa baik dah? Auto dia? Auto Okey, demo lagi yang sebelah lagi. Yang sebelah lagi. Yang ni. Tu merah tak? Okey, merah tu. Ni lah. Ni? Off. Oh, dia lebih merah ni dia duduk sekali kat MCB nanti kat atas. Okey, beres. Tahu dah. Okey, jadi bermakna yang ni satu MCB. Yang ni satu MCB. Okey, yang bilik ni 1 liter. Luar ni dengan bilik ni. Oh, ni dia buat liter baru. Oh, ni masa buka biru dia ada sebelah ni dah. Oh, ni lampai. Tak apa, ni kita pakai buzzer. Okey tu. Okey, kita off, kita pakai buzzer ni. Okey, sekarang kita nak check antara soket ni ada sambungan ke tak ada. Okey, okey, kita pakai yang ni. Kita guna yang ni. Yang buzzer ni. Pakai bunyi. Okey. Okey, ni nampak tak? Eding tetap dekat eding. Oh, tak ada sambungan. Tu tak kita main. Sekejap. Ada? Tak ada. Ni ada sambungan. Bunyi live dengan live. Neutral. Dengan neutral. Eding tak tahu. Eding tak kaya wire je ke? Ada ni, dia tak touching. Betul lah. Kalau kita dapat macam dia tak sambung tu ni, biasa kita kalau dia looping biasa dia buat sini je. Tapi ni mungkin dia dalam ni ke, ataupun dia rajin sikit, dia pusing atas, dia buat sini. Okey, jadi pen okey. Tu maknanya tu 1 liter. Yang asal ni dia dipotong ni. Yang asal dipotong. Jadi liter lain 1 liter. Okey, jadi yang untuk dapur pen nampak lagi? Yang untuk soket. Jadi yang ni 1 liter, yang ni 1 liter. Wire dia tak comel ni. Ini buka nak lagi. Apa ya? Okey. Okey, ni kita buka kat ni. Ni dia wire switch dia buat baru. Ni yang asal dia. Yang asal dia potong. Jadi yang dia buat baru yang ni. Yang ni wire merah ni. Ni dia pergi ke lampu ni untuk jadikan wire switch dia. Okey. Mungkin wire lama pendek. Wire lama ada masalah. Yang masalah. Jadi satu untuk lampu letak tanah, satu untuk lampu dekat dapur. Jadi dua lah. Okey, alright. Okey, alhamdulillah kita dah inject dengan alat kita cek wiring rumah ni. Alhamdulillah tak ada bocor, leakage tak ada. Semua wiring dalam keadaan baik lah semuanya. DB ni perlu upgrade. Kita nak cabut satu-satu wire ni, wire neutral dengan wire earth ni. Tapi dia dah agak teruk sangat. Bila kita usik cabut nanti tak boleh nak masuk balik dah. Nanti kita upgrade DB. InsyaAllah kita akan inject sekali lagi untuk kita bagi betul-betul confirm. Yang ni pun dah confirm dah lagi ni. Memang dah wiring dia cantik lah. Cuma tak ikut spek je dan tak cantik lah. Dia buat kerja ni sebab wire lama. Wiring ni dia pakai kabel 1.5. Ini letak sini pakai kabel 1.5. Yang ni pakai kabel 1.5. Jadi alhamdulillah bahagian dalam rumah dah settle lah sekarang ni. Cuma kita akan check bahagian luar rumah pula. Okey, terbaik alhamdulillah. Okey, sekarang kita akan check sistem eding rumah ni. Okey, kalau kita tengok kat sini, kabel yang dia pakai kabel 2.5 mm. Sebab kita tengok kat dalam tadi tak ada pun kabel yang besar.
Patutnya saiz minimum untuk kabel earding ST tetapkan 10mm minimum. Nak lagi baik pakai 16mm. Okey, sekarang untuk kita cek earding, kita kena buang wayar earding ni. Barulah bacaan dia tu dapat lagi tepat. Kalau kita tak buang, makna bacaan dia akan jadi rendah. Jadi yang tu tak tepat lah. Jadi kita kena buka dulu. Ni kalau kita tengok dalam ni, wayar earding tak ada pun wayar yang besar, semua wayar kecil belaka. Jadi kita buka dulu, buka dia tu, baru kita boleh buat bacaan dia. Okey, kita dah sambung. Wayar earding ni kita dah cabut dah. Yang earding ke dalam rumah kita cabut. Kita tinggal yang batang rod saja ya. Okey, dan sekarang kita akan test. Ambil daripada sini ke. Mau nampak bacaan dia. Okey. Untuk tengok voltage dalam bumi. Okey, tak ada voltage tak ada voltage dalam bumi. Okey, kita akan test 21 ohm. Tak tinggi mana. Tak tinggi mana. Okey. Biasa untuk ST punya ni, kalau untuk voltage yang selamat sepatutnya bawah 10 ohm lah. Okey, kita kena test 200. Okey, 20, 2.4. Kita test 20. Okey, tak akan dapat, sebab dia tak dapat 20 Okey, Sebab dia lebih dari 20. Okey, 22.4. So bermakna resistan rumah ni bacaan dia 22.4 ohm. Kalau nak cantik, buat earding system biar bawah 10 ohm ke bawah. Barulah wiring tu akan tahan lama dan rumah insya-Allah akan lebih selamat. Okey, beres, terbaik, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah kita dah pasang balik sistem earding ni semula. Okey, Kim tolong Okey. Jadi kita dah sini ke hujan. Jadi alhamdulillah kita dah selesai buat kerja-kerja wiring inspection dekat rumah ni. Jadi apa yang saya saja untuk owner, yang first kali owner perlu upgrade DB lah. Sebab DB dia tu memang dah jam, memang dah tak berfungsi dengan baik dah. Lepas tu yang kedua, tambah 1 DB lagi dekat atas, sub DB untuk tambahan wiring dekat bahagian atas. Jadi 2 DB lah. Lepas tu untuk nanti untuk point aircon dekat atas, senang kita ambil api dekat DB atas saja. Maksudnya kita tak perlu tarik jauh dan memudahkan kerja dan nanti senang nak kerja-kerja maintenance. Lepas tu untuk jangka masa panjang, untuk long term pula tak perlu buat DB dah. Jadi sekali buat aja kerja dia. Lepas tu yang lain, tukar lampu yang baru, kipas, lepas tu switch, soket. Lepas tu kalau nak yang baik lagi, upgrade sistem earding biar dapat bawah 10 ohm. Okey, jadi yang tu kita kalau owner rumah dah ada bajet, wiring satu rumah lah, bawa hati sebab umur rumah ni pun dah 25 tahun dah. Okey, jadi setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap dapat membantu tuan-tuan dekat luar sana dan klien kita ni insya-Allah dapat faham lah apa yang kita buat inspection. Okay, jadi jika tuan-tuan ada masalah berkaitan wiring rumah yang dah lama, tuan-tuan rasa tak selamat untuk duduk, nak panggil kita Mada Engineering untuk buat inspection, insya-Allah kita boleh datang ke tempat tuan-tuan. Okey, jadi boleh kontak kita di talian 010 232 9049 ataupun tuan-tuan minat DIY sendiri, nak belajar buat sendiri, boleh tengok di YouTube channel kita di Mada Engineering. Okey, jangan lupa untuk bantu kita, untuk support kita, like, comment, share and subscribe yang.
Okey, jadi saya ada Hamarani selaku founder Mandi Engineering Professional Electrical and Solar Company. I am Wiring Inspection Specialist Malaysia. Okey, setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bye bye. Okey, alhamdulillah. Sebelum kita balik, okey, kita kemas semua apa yang kita buka tadi. Kita dah kemas balik. Cumanya untuk MCB ni saya off dulu sebab rumah ni pun tak ada orang, kita risau. Jadi kita off semua MCB, nanti bila owner nak masuk dalam rumah ni ataupun nak buat kerja, on je balik MCB ni. On. Okey, tak ada masalah, boleh pakai. Okey, ni saya nak kemas, kita kemaskan balik apa yang kita buka tadi. Okey, ni sikit lagi nak masuk balik yang bahagian dapur ni. Okey, ni pun dah kemas balik dah. Alhamdulillah, handsome abang kita. Nasib baik kahwin dah. Okey, terbaik, alhamdulillah.